minta kemahiran buat sarang. Kau baik minta cepat. Kalau lambat, nanti melepas. Sakitnya. Bangau, kau tak apa-apa? Tak. Nasib baik. Kalau tak, aku patuk-patuk kau. Kaki kau. Sudah lebar. Dengan kaki lebar macam ni, kita orang boleh berenang laju. Senang nak tangkap ikan. Tak boleh. Ikan dalam tasik tu, aku yang punya. Siapa yang dapat tangkap? Dia punya lah. Jumpa lagi, Bangau. Tak boleh jadi ni. Kalau ikan habis, aku nak makan apa? Makanan. Mana semua ikan tadi hilang? Pelik. Mana semua ikan ni? Seekor pun tak ada. Kenapa aku susah nak dapat ikan? Sudah hari ke-7 baru dapat seekor. Padahal aku dah minta pada Raja Sulaiman. Fatih Bangau ingin makan 7 hari sekali. Tujuh hari sekali. Tujuh hari sekali. Aku salah cakap.